takkan tingkap ni dia datang terus macam ni kan. So you all kena bijak lah. Okay, kalau macam ni detailing mungkin boleh tebalkan tingkap, atau cara saya ialah, okay, cara saya buat tingkap ialah kita divide dia by berapa. Okay, saya keluar dulu dan kita ambil bahagian tingkap ni, okay, dan sampai sini, dan kita divide dia by, kita tengok dapat berapa, 600, sikit sangat, so 1000. So tingkap 1000 baik. Okay, so saya delete balik yang ini dan saya masuk balik bahagian dunia tingkap. Saya potong tingkap ni mengikut acuan tadi lah yang kita dah bagi ke 4 ni. Okay, dan ni, dan kita, okay, cara saya lah, saya klik balik yang ini dan saya lubangkan dia 0.5. Okay, kalau dah tengok 0.5 ni halus. Okay, so kita libatkan 0. Kita buat 10. Okay, 10 ataupun 5 sahaja, bukan 5 sahaja, 5mm, sorry. Okay, kita klik balik dan kita offset dia 5mm. Saya type 5 dan saya enter. So nampak tak kat sini? Kita lubangkan dia, kita delete balik apa yang rongga yang ada. So ini kita bila kita delete, biasa kita render, kita akan nampak benda ni lebih real dan lebih detail. So isunya ialah student rajin ataupun tidak untuk hadap benda ni. Okay, so yang ini dia ada isu, sebab tu kali potong anda boleh check lah dia tidak sampai di bahagian yang kita potong. So baru kita nampak ada. Okay, dan ada cara untuk kita nak nampak lagi cantik, iaitu ini yang tadi asal dekat luar dah boleh buat. Sama ada you boleh dapat nakkan cermin sekeping, ataupun kita ikut logik kita, ketebalan cermin mesti ada. So kita naikkan dia dalam 10mm. Okay, sama juga macam ni, 10. So bila render dia lebih realistik. Okay, ada beza permukaan cermin yang sekeping dengan cermin yang berbentuk. Okay, ini contoh. Okay, bar, kita naikkan bar macam biasa. Ini yang asal saya tak trade, saya gunakan box baru untuk kita mudah cara untuk naikkan. Okay, cara naikkan box ialah senang je. Kita make group. Okay, bar biasanya berukuran 1200, iaitu setinggi 4 kaki. So kita naik dulu, enter. Okay, untuk mudahkan cara, tak nak pening kepala, kita buat bar yang simple. Saya copy dia dalam 300 dan saya extend dia dalam 300. Tapi kalau yang ini kita boleh nampak konsep dia kan konsep yang berbentuk ni kan, yang ini. So apa yang saya cadangkan ialah kita buat konsep yang sampai sini dia lah macam dia. Okay, macam contoh, saya ambil part sini, saya ambil part sini, dan kita boleh gunakan lengkungannya untuk dapatkan elemen yang sama macam tadi. Okay, nampak tak? Kita nampak saya buat benda ni macam ni. Dan kalau lagi cantik mungkin akan efek lain kita sebagainya lah. Tapi saya nak buat simple dia dan dia akan potong macam ni. So elemen yang tadi masih kekal untuk buat ni lah konsep futuristik dengan sentuhan, sedikit sentuhan, bar ni jadi lebih menarik. Okay, kalau nak detail lagi, kita boleh naikkan bar ni 100 untuk letak lighting dekat bawah dia, dan kita masukkan 50 untuk letakkan yang tadi immersive tu, satu dekat sini dan satu dekat bahagian bawah ni. So kita ada dua elemen immersive yang ada. Ini tertaluk kepada student lah, student nak buat macam mana. So nampak daripada inspire yang tadi tu, main dia ialah gambar ni sahaja. Ni dengan lighting yang dekat bawah ni, dan kita cuba apply dia dalam bentuk ni lah. Okay, nak lagi nampak realistik, nampak saya gunakan elemen tadi, lighting dekat dinding, saya sambung lighting tu dekat bahagian atas permukaan dia punya table ni lah. Okay, saya letak immersive. So nampak dia punya elemen tu ialah dia bersambung dengan meja tadi. Okay, ni antara benda yang you boleh apply lah dalam ni. Okay, ni yang kita kena all out untuk hasilkan satu benda yang baik lah. Okay, dan yang ini mungkin dia rata saja, dia hanya wall biasa. Okay, yang ni kita tak masukkannya, ini masukkan 150 lah untuk spare wall kat sini. Okay, dan kita naikkan dia 150. Tapi kat sini gelas kan, betul tak gelas? Saya rasa prefer gelas ke apa, kita kena tengok dulu. Kalau tak, kita letak wall. Sebab apa, bila tak gelas kita nampak pergerakan toilet belah perempuan keluar masuk, so tak elok kan. So kita full saja untuk buat gelas dekat sini. Okay, 150. Dan kita ambil petak, kita apply saja di bahagian ruang ni. Apa yang penting, klik make group satu-satu dan masuk. Okay, dekat sini kita ada tips untuk kita nak tiru balik benda ni pun boleh, ataupun kita tengok gambar tadi dia buat macam ni, dia buat berbentuk macam ni. Okay, saya nak tiru juga elemen yang ada dekat sini. Okay, caranya ialah kita ambil mudah. Okay, kita kecilkan gambar ni, select all dan kita kecilkan dia. Okay, dan kita nampak benda ni kita boleh adjust, dia berbentuk 145 dan dia berbentuk 145. Okay, ini dah okey, ini dah okey. Okay, caranya ialah kita ambil 45, kita ambil contoh jarak ni, dan saya bandkan benda yang sama dekat sini. So kita dapat, kita buang balik benda ni. Okay, kita dapat dah, ni kawasan ni. Sorry, kita buang ni, kita buang yang ni. Okay, dan dia nampak tak, bulatan ni ialah dia berbentuk penghujung dia bulat. Okay, macam biasa kita ambil liner. Ni kena sedikit, orang kata apa, kerajinan lah. Kalau tak rajin, memang takkan dapatlah impact yang macam ni. Sebab tu 3D ni bukan sekadar kita buat model, kita ambil warehouse saja. Dia sebenarnya berkenaan sejauh mana anda berupayaan untuk buat custom lah setiap projek anda. Kalau kita mengharapkan warehouse saja memang agak kurang cantik lah 3D kita sebenarnya. Okay, tadi lighting kita buat apa, 50 kan. So saya buat 50, just ini MAC saja. Kalau nak cantik lagi, saya cadangkan
dia masuk ke dalam 10 ataupun 5 mm. Lagi cantik sebenarnya untuk lighting. Okey, ini elemen yang saya tiru bulat-bulat dekat sini lah. Tu nampak di bahagian TV ni bahagian lighting dia. Okey, apa lagi kita letak? Cukup kita hanya letak ni dan kita akan main dengan shielding lah. Okey, shielding. Nampak tak dekat sini ada satu sentuhan yang saya ending, tak ada ending kan? So apa saya buat? Saya copy balik, saya sambung balik elemen tu dekat atas meja ni. So kita dapat satu elemen baru untuk Elixir untuk lighting. Dan yang ini kita akan sambung di bahagian sambung di bahagian shielding. Okey, shielding saya ambil idea tadi, ini shieldingnya kita nak buat. Saya sila katakan ni shielding, atasnya ada lagi tinggi kan, atas shielding untuk wiring kan. Okay, kita tengok idea yang kita boleh buat macam mana. So kita dapat tahu benda tu shielding kan. So apa yang saya buat ialah kita copy dulu yang ini, kita ambil dulu yang ini, kita tengok gambar dia, dia sambung dekat shielding macam mana. Okay, dia sambung ni atas, dia pusing ni lah. Okay, kita track dulu dia punya tempat berhenti kat mana. Okay, saya ambil point dia kat sini dan ini pun sama, point dia dekat sini. Okay, saya tak nak pening kepala, saya tak nak banyak sangat dia punya band macam ni. Apa yang saya nak buat ialah saya simpulkan design saya ambil balik yang ini. Okay, saya naikkan di atas ataupun tak apa, saya buat design baru lah. Okay, saya ambil bahagian shielding yang kita nak buat sampai sini. Okay, belakangnya ada lagi ni tapi saya tak nak, saya kosongkan dia. Nampak tak area tadi yang kita buat ni? Okay, cara saya ialah saya just sambung saja. Apa yang saya buat, saya perlu duduk dulu, saya cari point dia, saya jauh macam ni cukup. Okay, cukup. Dan saya main dengan macam tadi, kita tengok apa dia buat dekat dalam gambar, dia main dengan pusing-pusing ni kan. Okay. So saya gunakan elemen ni untuk jumpakan dia dan kita akan pusingkan dia mengikut idea yang lebih kurang tadi lah. Kita ambil ni, so dia jadi dua ni anak dia, dan kita bend dia, sorry buat satu saja sebab kita nak copy nanti. So dia akan bend dekat sini. Okay, dan dia akan bend sebesar dekat sini. Okay, ni mengikut kita punya design lah, tak ada masalah pun sebenarnya. Okay, nak kecil tak nak besar. So kita ambil bend kat sini. Dan ini saya mungkin akan kita ambil tengok idea dia macam mana dia buat. Dia buat plain saja tapi dia punya pusing dia. Okay, tak ada masalah. Dan yang ini kita keluar dekat sini. Okay, tembus ke belakang. Dan ini kita bend dekat sini. Okay, dan kita akan dapat satu elemen dekat sini. Yang kita boleh, bila kita buang ni, elemen tu akan ada lah. Okay, yang ini kita buang dulu. Dan ini kenapa tak boleh buang? Sebab dia ada bersangkut tanah dekat sini. Okay, nampak tak? Kita akan buat step macam ni. Okay, satu lagi kita lupa. Ni nak buat band besar ke kecil? Kita pulang pada anda. Okay, design macam ni. Okay, dan bila jadi macam ni, kemungkinan ada satu pintu tak tutup, kita just tutup saja. Okay, kita tutup balik untuk dapatkan panel kembali. Simple je. Okay, apa caranya? Caranya ialah klik yang ini. Okay, ini buang. Ambil move dan kita ambil tadi move dan kita copy saja di bahagian yang tadi tu. Okay, yang ini kita nak ambil yang kita nak guna saja. Yang ini kita tutup balik. Okay, dan yang lain semua kita tak nak pakai. Kita buang. Okay, ini buang balik. Sorry. Okay, kita buang balik yang ini. So, dia tak ada. Bertemu balik lah. Kita akan dapat asal. Nampak tak? Dia ada perbezaan putus dia. So, kita masukkan. Baliklah immersive kat sini. Yang ini anda nak guna macam mana. Okay, yang ini kita sambung terus pergi ke pintu belakang lah. Yang saya sambung dengan terakhir. Ini yang luang bahagian ini habis. So, dia akan design dia macam tu lah. Okay, lebih kurang dia akan naik atas. Dia akan pusing dan dia akan habis ke situ. So, yang ni kat mana ni? Ada satu lagi elemen yang kita kena boleh buat. Iaitu bahagian ni. Ni kita sambung balik bahagian ni. Let's say saya nak buat kat sini, saya stop dan saya pusing. Dan saya gunakan tadi bulatan ni, saya pusingkan dia macam ni. So ambil sahaja macam biasalah dan kita movekan dia pergi ke sini. Ini antara benda yang kita boleh apply lah dalam ni. Okay, dua, ni design yang dah siap. Kedua, anda boleh up and down design yang anda nak. Contoh, kita akan downkan dia. Dia lebih nampak menarik kan, ataupun kita upkan dia. Lagi mana menarik. Okay, tu bergantung pada anda. Nampak ni, bila saya up, lagi nampak smart kan. So terpulang kepada you all punya design. So kalau saya mungkin ikut idea yang tadi ataupun saya tambah baik dan saya nampak bila kita upkan sebuah komponen tu dia akan nampak lebih logik lah dia punya tu. So saya upkan dia dalam 100, itulah contoh 150. Boleh nampak dia punya elemen futuristik kan dekat kawasan ni, ataupun tak perlu pun tak apa, dah nampak solid lah ruang ni. Okay, mana satu terpulang, yang penting ada pencahayaan. So kita try kat sini pencahayaan dia okey tak okey. So yang ini boleh tak kita buat design kat sini? Boleh, tak ada masalah. Kalau saya just ambil saja benda ni dan kita overlap saja macam ni kan. Kita buat dulu dia punya point dekat sini yang kita nak pergi mana. Okay, dan kita buat, kalau saya takkan guna shielding yang ni lah, saya akan guna shielding yang bersegmen dan saya tutup balik dekat sini supaya kita boleh kontrol dengan mudah lah kawasan ni. Okay, dan saya ambil shielding kawasan ni dan saya akan buat di kawasan yang sini. Ini kita make group dulu. Dan nampak tak? Dia akan sama je. Bila masuk dalam script ni, model dia akan sama. Okay, yang ni kita buat dulu sama. Buat dia punya ni.
Okey. Okey dah. Dia terangkat berapa ni. Okey. Kita naikkan dia. Dan kita forwardkan dia pergi ke sini. Okay, yang ini saya nak simple saja. Daripada tadi yang penghujung tadi, kita nampak dia akan pergi ke sini. Pergi ke mana kita nak letak. Kita akan buat dia pusing ke sini. Dan dia terus pergi ke bahagian sini. Sini dan sini. Okay, dan saya overlap balik. Okay, nampak Okay, kita boleh buat. Dan kita overlap dia 50 macam tadi lah, 50. Okay, sama juga kita boleh apply dekat sini.